Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pagi ni aku di bukan Rika Raya, di Laya-Laya Tuaran, kolam kerapu. Jadi aku nak test road ni. Road ni baru ni, model baru, On Voyage X. Ini power heavy lah. Ni untuk toman, tapi aku nak test dulu main dekat tarik-tarik kerapu lah. Umpan aku biasa guna sini basung lah. Jadi let's go guys. Aku bawa family hari ni. Jadi santai-santai sambil mancing. Apaan pergi mana? Tadi kan busuk. Kat mana kan kerapu? Kat sana? Kat sana. Dah pergi. Ayah, ini nak makan ayah. Mana? Ayah, tu ikan. Ayah tu. Oh, dia kamu makan. Jangan. Dapat. Dapat. Dapat ayah. Dapat. Yeah, apa nak tarik? Nak. Dah dah. Nah. Dah dah. Apa nak pegang ke? Ni, pegang mancing. Ya. Makan. Iya. Ya, pusing. Ih. Kuat boh. Oh. Pusing. Ketarik. Ya. Iya. Pusing. Tarik sini. Oh. Ya. Ya. Kuat boh. Iya. Iya. Pusing. Ya. Tarik. Kuatnya. Iya. Dah, tuh. Abang datang. Dah datang. Ya. Kan mana ya? Mana ya? Jap. Okey. Oh. Yeay. Ikan apa ke? Iya. Kapan? Wih, besar sudah. Apa nak besar ke? Ayah pernah pegang. Oh, ini ada 3 kilo ada. Oh ya. Pipi dia mewah. Entah jam. Masuk dal cikul. Nah. Woi. Gambar Nanti lah. Ya. nanti Ya. Okey. Pegang badan dia. Pegang tangan dia tu. Bye bye. Bye bye. Jangan naik longso pan, cepat. Longso. Kuatnya pan. Jom. Kita letak. Ada lagi yang besar, Jap. Apa nak tarik ya? Tuh. Okey, ada yang besar guys. Tuh, besar. Apa nak? Lepas lagi. Dapat apa tu? Motor kecil. Hah? Motor kecil. Hah? Kotor tak? Lepas. Ada lagi ni. Nampak tak ikan? Tu? Terus. Oh, apa nak apa? Apa? Okey, dia makan. Okey. Tengok pergi sana. Okey, pam. Ya. Wah! Ya. Bosor ni guys. Tempat setam ni, dia nak masuk bawah tiang. Ayah pernah panggil. Besar. Ayah pernah panggil ayah. Siapaan? Iya. Besarnya. Oh, so sudah ikan.
Oh, sedap fight. Yo. No, sauce loh. Wih, size loh. Tunggu 2 tahun lagi lah. Lagi lah kan. Yeay, besar. Ini baru boleh gambar. Besar kan? Wah. Warna apa? Wah. Warnanya. Ya. Itu kayak. So. Macam mana mau pegang rodnya? Lihat. Wah. Boleh? Ni dah. Aku pegang. Kejap Wan gambar. Sini apa sebelah ya? Masukkan ayah. Sini sebelah. Ya, apa pegang ekor dah? Ikut dia. Okey. Berapa kilo ni? Ini bang. 8? 8 dah lari. Apa? Awai. Macam lebih dari 8 loh. 10 ada lah. Besar loh. Kali yang kau timbang tu. Paling besar apa sini? 40 sudah. Hybrid. Oh, kertang. Di tengah ada? Ya. Tapi kadang dia di tepi ni. Oh, 40. Berapa ekor tu? Satu. Yang kau tahu itu yang 38 ni. Tu yang jadi 40 tu. Ada orang naik ah? Belum lagi. Tapi mau sumbing lagi. Sumbing atau apa? Kertang. Sumbing 40 average biasa. Mulut dia sumbing. Ya. 18 ah? Patah rod ni kalau kena. Let's go guys, aku pakai Voyage X dengan ATC Craven 101 XH. Tali 30, leader 40. Ini apa ya? Ikan kecil. Ya tangkap. Tangkap ya. Boleh. Tangkap. Sian dia. Tangkap. Susah tu. Okay. Kita pakai circle hook, umpan basung. Bapak tu. Ni ikan basung. Pernah pegang? Nama si kebun tak. Mainlah ambil satu. Naik dulu. Tu ini ada mata kail tu dalam. Saya panggil yang besar lah ikan. Banyak kerapu tu guys. Dia datang depan ni dah. Ayah bang. Abang ikan dulu. Aku panggil lu guys bagi dia datang ni. Ayah bang. Ayah jangan ambil. Ya. Yeah. Panggil lu. Banyak tu dia dah keluar. Kasar. Kompom top water. Makan ikan. Sekejap. Entah. Balik kat situ. Balik kat bawah ni. Wih. Nak makan apa ya? Makan nanti ikan datang. Tu ikan datang. Tu ikan datang. Tu nampak tak? Tu ikan nak makan. Dia makan tak? Nampak tak ikan kerapu? Apa? Ah, dia makan. Kenapa bagi kan? Baik abang. Wow. Ya baca. Abang problem. Lepas. Ayah nak ambil lagi. Nak satu? Dua aja ya. Nah. Sekejap ambil gunting lah. Nak potong. Mata kail aku kecil guys. Alah. Jangan. Jangan baling. Dah. Nanti habis ikan. Ayah nak mancing apa? Aku sapu je. Dah tadi. Nah. Ayah pernah. Kan jatuh nanti. Jangan. Ganas ikan sini guys. Top water dia ambil. Jatuh nanti Pan. Ayah je boleh. Okay. Oh. Lepas lagi. Kena bagi dia masa lah makan sikit. Ayah bantu cuci dulu ya. Okay.
Win. Cepat Win. Usai. Makan top water lagi. Oh tu. Mana? Kecil tu. Kecil. Yang besar mana? Saya mati tu. Ikan kapur besar. Besar gila naik tadi. Ni 3 kilo ni. Nah, tu dah strike. Ni 3 kilo ada ni. Ui, fish on. Cepat Win. Okay. Ayah masih makan. Banyak punya di bawah. Penuh. Kumpul dong. Umpan jangan baling. Aduh. Habis umpan. Habislah umpan ayah. Ada banyak. Ya, memang ada banyak. Tengok baling habis juga. Saiz tu. Ni gemuk ikan ni. Pinocchio ni. Seminggu berapa kali bagi makan? Minggu sepatutnya 3 kali bang. 3 kali. Cuma gambar bang. Okay. Kita tunggu yang besar lagi. Tadi naik besar weh. Apa yang gambar? Nah, kau tes. Bagi adik sini. Ini umpan kita. Potong dia. Ayah mana mungkin? Jaga. Potong ekor. Bang, jaga tangan kau. Tikut je situ. Ayah. Dah pandai, jangan buang. Ayah. Oh, di kamu ayah gunting. Apan gunting lah banyak-banyak. Apa masuk ke sini dah gunting? Tidak. Itu gunting lah. Kena gunting separuh kan? Masuk sini gunting. Sini, masuk sini ikan. Dah potong. Okey. Gunting lagi bang. Banyak-banyak. Gunting tengah, okey? Banyak-banyak. Janganlah tuang, jangan tuang. Dapat itu tuang satu-satu. Ini kali lah. Potong. Follow. GT. Wow, masuk dah. Menjerit Bastela. Okey, makan. Oh, melekat di tiang pula. Masuk tiang guys. Tak rekod pula tadi. Dalam tidurku. Okey, jom. Cari ikan kerapu. Nampak tu kat tiang. Tarik dia. Aku tarik dia keluar. Tak berani aku fight kat tiang. Kau Stella boleh lagi. 340. Okey, ada yang menunggu sudah. Makan. Keluar kau. Keluar. Okey. Tak besar. Saiz comel. Macam ladyfish. Cul aku kecil je. Apa jangan baling. Ada bawah. Ada 2 ekor, ada besar. 3 ekor. Drop. Situ. Sini. Okey. Ada kawan. Okey, sikit lagi. Kolam apa? Ayah, kolam apa? Ya. Tak makan Win kawan dia. Makan tu. Makan, strike Win. Lepas balik. Kolam laya-laya tuaran. Kon nelayan. Fish. Minta ban kepala. Minta kepala. Bye bye. Ni, ini bukan, ni sardin. Ayah mana yang Ni, satu? ni. Favorite dia. Ikan apa ni guys? Sini panggil basong. Ikan basung. Yuran masuk.
35. 4 jam. Sana. Ya mana? Panas, panas. Panas, panas. Tarik. Angkat, Man. Angkat. Angkat. Angkat sini plastik. Ya mana cuci? Jangan cuci. Saro. Baby-baby je aku strike ni. Tapi sudah strike satu tadi, okey lah. Masih ada ke bawah ni? Sarwin, dia keluar dari sana kipas. Hei, bikin seram. Hei, ikan besar-besar kat sana guys. Dia makan, terus masuk kipas. Okey, makan. Keluar, keluar. Ini tak besar. Kecil tapi fighter ada makan tu. Aku kena tukar set ni. Aku nak cari yang besar pak. Ya. Ada kawan, ada kawan. Oh, double strike, double. Oh, tak macam tadi. Kopi laju. Oh. Kangkang. Ya. Minta Pan. Alah, kenapa rosak? Ada lagi Bin kawan dia? Kawan dia, strike. Ada kawan? Ada. Ada. Tapi yang kawan tu dia tak nak makan. Laju. Okey, makan. Okey. Jangan pergi sana. Pam. Laju tapi tak besar. Layan dulu. Kuat. Cepat Bin, banyak yang mengikut tu Bin. Makanan-makanan yang keluar dari mulut semua dia makan. Cepat Bin. Fighter ni, kuat. Ya, 3 kilo, 2 kilo up, 3 kilo. Main-main dia lap dia susah. Nah, 10 kilo tu naik dulu 10 kilo. Ikan ke 20. 10 kilo dah kalau kau campur-campur tu semua. Apa jangan? Teruskan. Teruskan cakap Ban. Layang-layang kah? Hari Ahad. Siapa tanya? Lock direct. Hari Ahad. Hari Ahad. Ada rumah tuh. Pastinya ada. Jap, aku pujuk depan dia. Dulu sana sekarang sini ada spot. Mana? Sekarang yang di tepi-tepi itu kurang sudah orang. Jadi di sini. Sini ada rumah ada. Oh, makan. Lepas balik. Makan. Oh, kau lari-lari. Zep. Cep. Ada geng. Kita main tepi tak risau guys. Biar lari dulu.
Woi, jam ke sana. Alah putus. Lucu. Aduh. Jadi hari ini bersantai. Lucu ya guys. Bilang patutlah. Ya nih. Santai dulu. Warm up dulu, cari tarikan dulu. Jom kita pancing. Cari bayang-bayang di mana nih? Ada nih. Okay. Come on guys, come on. Okay, nampak dah. Nampak mulut-mulut dia tu. Okay. Bagi dia makan lama sikit. Makan. Oh, ni saiz bagus ni. Jangan pergi sana. Begini. Aduh. Tukar set. Tak boleh lah yang ini. Kita pakai set yang keras sikit. Putus. Aduh. Laju lari. Kunci. Okay guys, ikan sini terlampau ganas. Kita upgrade set. Pakai combat beast pula. PE3. Aduh. Sikit lagi. Ada salah. Bawa terang 60 lidah. Okey lah. Oh. Itu 5 kilo aku rasa tadi. Kurang asam tu. Kita tukar set. Pakai yang heavy sikit. PE13. PE3. Combat Beast. Tali 40. Leader 60. Tapi lagi bagus leader 80 ke atas lah. Takut dia masuk dekat tiang tu kalah kita. Aduh. 3 kali dah putus. Memang banyak ikan. Lebih 10 lah strike. Saya ingat. Saya ingat berapa topik dia. Terlampau semangat. Alah. Ni, kalau boleh buang dia punya mata pandan ya. Kepit dengan plier, kasih kemek dia. Berapa sudah bayar masuk sana? 35 4 jam. Bottom saja. Casting tak boleh lah. Jigging pun tak boleh. Let's go. Pan, minta umpan. Minta gunting, hancur lah umpan ayah. Hancur dah umpan ayah. Bagus buat rasuah ni. Mana bunting? Okay. On ke GoPro? Ada warna merah. Okay. Kita rasuah dulu guys. Ayah ada 6. Rasuah dulu Vin. Rasuah terus makan. Soh. Gemuk. lebar. Okay, makan. Pas balik. Ada. Okey. Saiz juga. Saiz guys. Rasuah terus laju. Kau punya lagi besar, Vin. Sana loh, kanan. Dobol. Lumut tu bandang nak hilang. Okey. Mantap. Dah kita. Ada lagi. Macam ini saiz kau. Dah kita. Tu so. Gendut. Sebelah situ gendut. Yang ame sipu.
Ni nah, saya bagi satu siput. Nah. Pegang. Itu kan siput. Siput. Cabut siput tadi. Mana jauh? Kau punya kuning tadi ya? Oh, telan pula. Sipi ya. Zero ni. Wih, Saya lah tau. Saya lah tau. memang dilahirkan untuk mengendali ikan. Ini mati. Mati saya. Wah. Kolam sini banyak nih. Apa panggil ni, lumut, rumpai. Tapi ikan dia lagi banyak, guys. Banyak dan mega. Kan isi perut lagi ya? Itu ya. Wih, oren lah, macam salmon lah. Ayah. Sudah Mana siput itu nah? Hah? Siput. Banyak lagi Vin ikan sana. Banyak lagi ikan sana. Ah, besar. Takkan ikan aku tadi. Okey. Jom. Bayaran okey, murah. Makan. Oh. 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 Enggak. 2 kilo, 3 kilo. Ah. Yang besar ni menyorok kali ya. Betul-betul kena baling Kalau yang besar di tiang ah. kecil ni kan, kalau dorang ada di depan, Kecil? yang kecil ni yang laju. Oh, patutlah. Yang besar ni dah menunggu lagi itu umpan. Sempat lah dia dapat. Bukan nak pakai itu 3 ekor weh umpan. 3 ekor kau sering. Habis terus umpan. Mancing bang. Vince, Pakai itu terpiak hidup. kalau pergi hidup ah. Ini yang kilo. Pelampung. Ke lepas je. Ini lepas je bang. Oh. Umpan kilo satu lagi, telapia hidup ah. Siapa ada telapia hidup boleh bawa. Tak payah pakai pelampung, lepas je. Kebanyakan dia memang duduk bawah tu Ya, banyak di bawah tu. Tapi masalahnya kena pakai set heavy. Makan terus pump. Lambat dia berlilit putus. Berapa kali dah Vin? 2 kali dah kau lepas mega. Berapa RS tadi? RS apa RS? Cuba tanya. Entah apa tuh kerapu RS. Apa tu RS? Masuk terus ah. Okay. Lagi satu besar. Gorgon, gorgon. Come on. Makan. Woi. Kecil lagi tu. Kecil tapi bergulung. Sil. Sehat, sehat. Rompit. Belum sempat yang besar makan, dia makan dulu. Ah. Ini main padu dengan tarikan. Terus dia masuk di tiang tu. Cepit tangan. Ya. Okay, bye-bye. Ya. Mana lagi yang besar ni? Keluarlah. Ya. Sini dia. Okey. Sebelah sana kali dia. Adik kau makan. Las bilas.
Awal pagi je tadi. Di depan dia. Okay, ngam. Las, ikan las. Yeay, 3 kilo, 4 kilo. Besar. Besar. Kalau dapat tengok ikan kat sini kan, gemuk pendek. Cukup makan ikan dia. Ni dalam berapa kilo ni? Dia ada 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. Paling besar tengah kolam. Paling besar 38. 39, mungkin 40 tu dah. Belum naik lagi. Belum naik lagi tu. Nah, datanglah sini. Ke sini ke 40 kilo. Datang sini bawa kau punya line 200 LB. Umpan tuna besar ni, cari yang 40 kilo lah. Pakai mesin robot. Pakai robot. Naik sampan ni, pergi tengah. Yang sampan. Kunci. Awal pagi tadi aku dah kena datang. Sebelah sana. Sekol lagi. Ada nih. Okey. Empat kilo. Besar juga. Besar. Pan buat apa tu, Pan? Wah, yang follow dia dapat makan. Besar. Besar, Win. Alah, licit. Licit lah. Ya. Nampak muka okey sudah. Yang penting nampak dah muka dia. Okey. Cakap Pan, last. Panak ikan lagi ya? Last. Ya, benar yang kecil. Buang. Buang tu sana tu sampah. Keluar. Standard 3 kilo 4 kilo. Ini saya pinggiran. Apa bunyi kaya? Ya. Apa bunyi kaya? Ya. Kaya? Ya. Apanya ya? Besar juga. Ini apa ya? Habis sudah, Pak. Habis sudah. Hai. Oh, besar loh. Lu tahan oh. Oh, Ada luka. sakit Pan dia. Ya, itu Oh, luka. tu. Ada darah tak? Kenapa? Kenapa ya? Jumpa doktor lah. Hah? Apa? Okay guys, selesai dah kita mancing.
Banyak sangat strike. Banyak strike. Banyak yang tak terakam ya. Satu orang 30 ekor. Okay, mantap. Bye-bye.